Seorang suami bila dah berstatus suami, bermakna dia ada isteri, wajib bayar nafkah. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Jelas? Sah tak kalau jawab itu? Sah tak? Sekali lagi, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Sah tak? Calonnya belum jumpa. Okey. Bila dah jawab lagu tu, imam kata sah. Hadirin, sah. Bila dah sah, wajiblah kita beri nafkah kepada isteri kita. Okey? Apa dia nafkah dia? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Contohlah, contoh. Kesemua sekali, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, RM4,000. Contoh. Ni saya buat contoh. Sebulan. Maka wajib dia kena keluar RM4,000 sebulan. Contoh lagi, pada bulan 7 Julai baru ni, dia miss kerana ada masalah ekonomi, maka 4,000 tak bagi bulan Julai, jadi hutang. Wajib bayar sekarang. Itu dalam Islam. Ramai suami dia tipu bini dia. Dia kata, you dah kerja, I tak wajib dah beri. Oh macam tu. Oh baru I tahu. I pun bodoh, you pun bodoh. Faham lagi? Tak mau mengaji, padahal wajib bagi. Walaupun bini dia gaji lebih besar daripada laki. Contoh, bini dia tu 80,000 sebulan. Kontraktor kelas A buat stadium. Paling komang pun dia buat velodrome. Laki dia 800 je sebulan. Bukan kontraktor, konduktor. Faham? Wajib juga laki dia kena bayar RM4,000 sebulan kepada bini setiap bulan. Nampak? Waktu kita pergi borang poligami, minta maaf. Kita pergi pejabat agama, minta borang poligami. Okey, kalau Terengganu dia akan tulis minimal RM9,000. Faham? Kerana seorang RM3,000 di Terengganu. Nafkah dia. RM3,000. Okey? Lebih lagi RM3,000 benda lain. Nampak? Ni kita RM1,700 gaji. nak kahwin dua. Faham? Lalah tinggal spender, habis benda jual. Tak? Okey? Cuma kalau kita isteri dah kaya, sunat kita halalkan nafkah. Abang tak payah bagilah tiap-tiap bulan kat saya. Faham? Nampak? Gaji abang bukan kata nak bayar kat saya. Nak beli sumbu kereta saya pun tak lepas. Faham? Dah bini pakai Aston Martin. Faham? Nampak dah? Tiup kereta pun tak datang dengan gaji laki. Dah? Halalkan. Okey?